Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu sepemancingan. Mantap. Oh, air penuh. Udang hidup tak ada hari ni. Udang mati je bawa hari ni, geng, bawa umpan. Masa ni aku pasang satu batang dulu. Sekejap lagi kalau aku rajin aku pasang satu batang lagi, geng. Okey, misi kita teruskan, geng. 15 kilo up insya-Allah. Mudah-mudahan ada strike hari ni, geng. Hui, air cantik ni. Memang cantik air dia kalau tengok. Okey, geng, nak tak nak aku pasang 2 batang joran juga, geng. Training, geng, training. Aku tak reti lah buat belingan macam tu. Biasanya sifu-sifu master-master lah boleh buat belingan macam tu. Aduh, ay. Tada. Okey, geng, kita bertukar tajuk, geng. Tadi aku mancing kumpau teruk, geng. Jadi sekarang kita tengah cari umpan. Kita baru turun ni nak cari umpan, geng. Okay, sahabat kita Abang Hashim sudah tuh, dia baru sedia dah lama sampai ni. Okay, jom kita cari umpan, geng. Putus. Ini bakal apa dah? Oh, baik toh. Yang kudang buat umpan gelama. Kalau ada udang kumpul nila di sini nih. Adakah? Ada nih. Bunipah. Bunipah panjang Nah, itu yang baik toh. toh. Itu dapat kebanyakan pakai dah. Itu yang baik. Nah, putus dah keluar sudah. Keluar sudah. Ini apa namanya, Mek? Apa namanya? Putut. Bukan. Apa namanya tak? Kena panggil di Nanjong. Bandat apa, Pak? Apa nih? Aduh, lupa sudah aku namanya. Udah jen ya. Siring-sini banyak kan? Aku pok di siring ni. Pok apa? Aku sedang cat sisa. Mana nih? Mana sarangnya tuh? Nih, mau besar. Basuh dia ini. Makan nih, tema tuh, Mek. Wallah. Kita punya pukul 11 mulai sudah kok. Wih, dia pasar-pasar lagi kan? Oh, hei. Aku lihat, pasar-pasar gelamanya nih. Ya, ini baik nih. Ini mah. Apa tuh? Itulah tadi. Apa namanya, Den? Apa namanya tuh? Lupa sudah kok. Umpan pari aja nih. Bruno apa? Aku lupa sudah namanya. Geng, apa namanya, geng? Lupa sudah aku namanya, geng. Ini. Nih. Kucing nih. Aku lupa sudah. Cuma ada tak? Katakannya baru untuk tekan lihat di bawah. Ada kah?
Ini deh. Macam Ada. Macam ada. macam dadak colet. Ada. 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 Hidup. Oh. Kepala aja. Dia laju ah. Sini. Saya cari sini. Ke belakang. Umpan parit kita lompat-lompat. Ini kah? Nah, Baru belajar, geng. tarik. Terus masuk. Kencingnya lo. Kencing ngel udang. Mat. Ah, okay. Bila ada betul menyelal muka, taruh sini. Anu, taruh Cipi. pipi ujung skupnya. Laju ya, gagar aja habis lah. Ada aja lah. Cak ada keras ni. Oh, ada. Banyak, geng. Memang pot dia, geng, sini, geng. Oh, padu. Mana boleh ikan? Okey, geng, alhamdulillah. Ditahan juga, geng, ya. Banyak juga nih. Oke, sekelingan abang Asim kita si Puasim. Oh, padu. Lebih 20. Lebih 20 ekor ni. Kami tak ada mit sah, jar lemak. Tahan juga, geng. Banyak, geng. Ui. Geng, ini barang satu ni apa nih, geng? Coba tengok. Jap. Kau orang komen ni apa benda ni, geng? Aku lupa nama dia ni. Ni. Bruno. Bruno apa? Bruno. Bronok. Oh kan? Bronok. Ada nih. Kan? Ah, bronok, geng, bronok. Tapi ni dekat muara, geng. Selalu dekat pasir. Yang ini dekat muara, geng. Ah. Bronok. Ada nih. Ah. Gila. Ui, pari. Sini belum famous sini. Geng, kita mancing malam, geng. Tadi aku naik strike ikan besar, geng. Tunduk bengkok habis joran aku. Tapi ikan tu aku lepaskan balik. Ikan bedukang. Ah, tuh, tengok tuh. Aku sekarang mancing dekat muara, geng, ah. Muara Sungai Papar. Dekat Kampung Kuala. Ya, aku punya umpun sarung pun banyak nih, geng. Masih banyak lagi. Tuh dia. Tadi strike memang sedap, geng. Aku pakai joran pendek hari ini, malam ni. Masalahnya tadi hujan lebat. Aku tak boleh nak bawa kamera, tak boleh nak keluar kamera aku. Aduh, sayang, tak syok tengok. Junam joran. Oh, kawan dah naik. Oh, strike apa tu? Aku first time, geng, sampai sini. Oh, tuh. Ada goyang, geng. Dia dah tarik. Nampak, geng? Ikan kecil kacau. Sini banyak ikan duri, geng. Anak ikan duri banyak kacau. Tak apalah, kita layan je, geng. Mantap. Ikan bedukang ni, geng. Ikan bedukang. Pasal lepas balik, geng. Okey, geng. Malam ni memang gasak teruk, geng. Memang gasak teruk malam ni, geng. Oh, nampak tu. Ini memang banyak, geng. Ikan utik, geng. Ada ikan duri. Goreng pun sedap, geng. Memang banyak. Pas satu, geng.
Berdukang kita tak ambil geng. Berdukang kita tak ambil. Kita ambil utik ni ya. Ikan duri. Dikatakan duri jangkang lah. Alhamdulillah. Rezeki geng. Goreng pun sedap. Masak ampak pun nyamban nih. Gelap geng ya. Aku malas nak buat rekaman malam nih geng. Tengok tempat terang. Aduh. Aku lupa bawa apa nih? Aku lupa bawa tiang spotlight aku nih geng. Spotlight aku bawa. Ni dah spotlight aku geng, nampak. Puas hati. Masalahnya dia punya tiang tu aku tak bawa geng. Aduh. Jadi kita tak dapat nak tengok lah kita punya joran ni, tunduk-tundukan. Aku buat joran kecil hari ni geng. Kita layan sekejap lagi ya. Kita tengok hasil nanti macam mana. Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi geng. Kita sambung lagi geng. Malam tadi tak clear, gelap. Ni dia tempat ni geng. Tempat semalam. Uish, berhambur ikan geng. Kenapa tu geng? Gila lah. Geng-geng nelayan tu dia kepung. Dia kepung ikan tu geng. Pukat. Banyak ikan. Ikan apa tu? Ikan belanak apa? Ikan kemburak. Geng, nampak geng. Hambur ikan tu geng. Banyak ni geng. No. Banyak. Oke geng, aku baru sampai sini geng. Hari ini aku malas nak main dekat pantai. Aku ada umpan umpun sarung. Kebetulan pagi ini air pasang, air gerak pasang. Oke, aku mengharap ikan gelama lah hari ini geng, pagi ni. Aku ada orang kepung geng. Ada orang kepung. Kepung dah ikan tu. Geng, kita set up dulu geng. Aku dah set up tu, tinggal nak pasang umpan je geng. Untuk pagi ni kita guna umpun sarung umpun sarang. Mungkin ada kawan-kawan yang belum pernah tengok umpun sarang macam mana. Jatuh dah. Ni geng umpun sarang. Mungkin ada yang tak kenal ke apa kan. Ini dia. Yang pumpun kan, cuma dia bersarang lah. Yang macam aku tunjuk dia sarang dah. Ni rumah dia ni. Mungkin ada yang belum pernah tengok geng. Ni lampun sarang. Geng, aku pakai batu besar. Kalau sini harus dia laju geng, harus turun masa ni.
Kena pakai glove, bahaya. Pakai glove. Okey, tunggu geng. Kemudian ada gelama hari ni geng. Mencari gelama geng. Gelama sini kasar-kasar geng. Kalau mesti dia makan memang kasar-kasar geng. Nampak tu dah ketuk tu. Ikan apa ni? Baru balik dah ketuk lah. Lanjutlah. Ada ikan ni banyak geng, ikan duri banyak. Ikan duri yang kecil tuan. Anak ikan duri banyak. Semalam dia saja, gasak geng. Bising geng. Bunyi katak dekat belakang ni kuat tu. Aduh. Ikan pun tak nak makan lagi geng. Ada makan tapi itulah. Hanya ikannya banyak. Aduh, bisingnya katak nih. Geng. Spot tadi memang tak ada luck hari ni. Tak ada rezeki spot tadi. Di hari ni sekarang ni kita pindah lagi dekat Pantai Manis pula geng. Selalu aku main sebelah ujung sebelah sana. Kali ni aku main sebelah sini geng. Ni redup sikit, ada pokok. Jaga. Macam ni air geng. Nampak ikan, anak-anak ikan main tepi-tepi ni. Biar ini aku bawa rot pendek je lah geng. Kalau rot panjang air jernih sini aku kurang yakin. Kawan kita pakai rot panjang 16 kaki. Coba lagi ya. Coba nasib lah. Adalah kat tempat. Okey geng, masih belum ada kemanisan lagi geng. Daripada muara sungai sampailah ke pantai ni belum ada kemanisan lagi. Cuma yang bestnya dekat sini redup lah bawah pokok kan. Kumpul terus. Air jernih gila geng. Tengok geng. Air terlalu jernih. Aku pakai batu kecil geng, tak hanyut. Dah lah jernih, lepas tu arus pula tak ada geng. Korang tengok geng, air. Macam air pipe geng. Macam air pipe, cantik tempat ni geng. Geng, dekat sini pun ada gerai-gerai geng. Kedai-kedai makan, gerai makan. Kalau petang-petang tu orang ramai datang sini tengok sunset kan. Tengok sunset view. Kat sini orang singgah makan dekat sini, ada gerai-gerai semua ni. Ada bakso, ada macam-macam lah geng. Orang kalau nak datang Pantai Manis Papar ni geng, orang singgah dekat sini. Ni gerai-gerai ni masih kosong lagi ni. Yang ni belum siap lagi. Bukan boleh siap, mungkin belum ada penyewa lagi kot. Doakan yang terbaik geng hari ni. Berapa hari
Daripada pagi semalam turun, bawa ke malam tadi sampai ke pagi hari ini, sampai nak ke tengah hari ini. Tapi malam tadi gasak lah, malam tadi tak kumpau. Dia kena pengasim kita. Malam tadi gasak bang ah? Gasak, sayang. Beronok. Pandai panjang lah, sudah. Beronok. Yang sini apa namanya tuh? Tapi fish ini panjang bah. Macam perut ayam tuh kan? Ini apa yang di itu adian banyak tuh. Oh wak-wak. Wak-wak. Ah wak-wak. Oke, kita stay tune dulu lah. Oke, mudah-mudahan ada strike yang manis-manis lah geng. Dapat anak ikan besar ni pun jadi oke lah tuh geng untuk hari ini. Berapa dapat? Dua dapat. Okey lah geng, alhamdulillah. Aku rasa setakat ni lah untuk hari ni geng daripada pagi semalam sampailah ke malam hari, malam tadi sampailah hari ini geng, tengah hari mancing. Tapi alhamdulillah dalam masa beberapa hari itu tak kumpau lah kan, bergasak juga malam tadi, bergasak ikan duri. Memang banyak dapat berukang banyak geng. Tapi aku lepaskan lah berukang. Tapi itulah, malam tadi aku tak sempat nak buat rekaman. Bukan tak sempat, aku lupa bawa stand untuk aku punya spotlight tu. Itu memang payah lah, memang gelap kan. Okay geng, setakat je lah untuk hari ni geng. Kita punya hiburan kita geng tersantai. Aduh ay. Walaupun terima kasih banyak kerana sudi menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa hujung minggu ni dengan mancing dekat sini 1 hari bulan. Jangan lupa subscribe geng. Mantap.